Kalau esok kita hilang kerja, berapa lama simpanan kita mampu bertahan? Ramai menganggap simpanan sebagai satu pilihan. Bila ada lebihan, barulah terlintas untuk menyimpan. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab kita tak nampak keperluan dia. Selagi gaji masuk setiap hujung bulan, simpanan ni memang jarang-jarang jadi keutamaan. Tapi bayangkan, jika satu hari nanti kita dah tak mampu lagi bekerja. Yang lebih pahit, tengah sakit, tiba-tiba dibuang kerja pula. Masa tu baru kita sedar, simpanan bukan sekadar pilihan, ia keperluan yang tak boleh ditangguh. Dan menyimpan ni tak semestinya bermula dengan jumlah yang besar. Kalau susah nak simpan duit, tukar cara, simpan dalam bentuk emas. Nilai dia kekal, tak mudah bocor dan jadi benteng perlindungan pada masa hadapan. Setiap gram yang disimpan hari ini adalah hadiah untuk diri kita di masa hadapan. Jom saya bantu anda mulakan simpanan emas bersama Public Gold.